Dua benda ni sebelum inspektor kami cek tak nampak ada defect. So kat sini kita boleh nampak dekat bahagian AC latch. Inilah untuk defect hari ni. Tengok kat sini, ni ialah window frame. Sepatutnya dia attach dekat sini, tapi sekarang ni dia attach dekat window. So this is a defect lah. Sepatutnya dia tak boleh macam ni. Untuk dia orang punya akal ni, dia orang letak kunci kat sini, dan kunci kat bawah ni, dia orang kunci kat sini. Dia orang buat lubang. So tingkap ni pun tak boleh nak tutup. Okay guys, so aku nak tunjuk korang sliding door ni ada defect. Okay, dia punya lock semua okay. Semuanya bila kita tolak ataupun tarik, swing dia, slide dia ada bunyi squeaky sound. Okay, dengar So kenapa squeaky sound ni dia berbunyi ataupun timbul? Nampak tu, dia punya frame berlaga dengan ni lantai ni, dia bergeser. Itu punca jadi ni squeaky sound. Ada yang dekat luar sana yang berminat nak buat home defect inspection, tak tahu macam mana nak check, tak ada tools, tak ada masa, tak ada kepakaran, contact je Defect Pro, kejap je kami sampai.